Bonus Merdeka. Siri 1. Selempang Merah. Kebangkitan rakyat menentang komunis. Bayangkan, negara ini tiba-tiba tiada pemerintah. Tentera Jepun sudah menyerah kalah. British pula masih belum kembali. Selama kira-kira 14 hari, Tanah Melayu berada dalam keadaan vakum kuasa. Persoalannya, siapakah yang menguasai keadaan ketika itu? Tanggal 15 Ogos 1945. Dunia dikejutkan dengan pengumuman bahawa Jepun menyerah kalah kepada pihak Amerika selepas pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Di Tanah Melayu, pemerintahan Jepun berakhir. Namun, British masih belum kembali mengambil alih pentadbiran. Dalam tempoh kekosongan kuasa inilah, gerila komunis yang dikenali sebagai Malayan People's Anti-Japanese Army (MPAJ) keluar dari hutan dan mengambil alih pentadbiran di beberapa kawasan. Walaupun MPAJA sebelum itu berjuang menentang Jepun, selepas Jepun menyerah kalah, di beberapa tempat berlaku tindakan membalas dendam terhadap mereka yang dituduh menjadi tali barut Jepun. Ada yang ditangkap, diseksa dan dibunuh tanpa melalui proses undang-undang. Ketakutan mula menyelubungi penduduk kampung. Ramai penduduk Melayu mula bimbang. Kampung-kampung mengadakan kawalan keselamatan sendiri. Mereka sedar bahawa jika mereka tidak bangkit, mempertahankan keluarga dan kampung halaman, tiada siapa yang akan datang membantu. Di Johor muncul seorang ulama yang disegani, Kiai Saleh Abdul Karim. Beliau berjaya menyatukan orang kampung, pesilat, guru agama dan sukarelawan untuk mempertahankan masyarakat daripada ancaman yang berlaku ketika itu. Mereka dikenali sebagai Selempang Merah. Nama itu lahir daripada kain merah yang dipakai melintang di bahu sebagai lambang keberanian, semangat juang dan perpaduan. Mereka bukan tentera profesional. Mereka bukan anggota polis. Mereka hanyalah rakyat biasa yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan agama, keluarga dan tanah air. Pertempuran demi pertempuran berlaku di beberapa kawasan, khususnya di Batu Pahat dan sekitarnya. Ramai terkorban di kedua-dua pihak. Peristiwa ini menjadi antara episod paling getir dalam sejarah Tanah Melayu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Akhirnya, apabila British Military Administration (BMA) kembali mengambil alih pentadbiran pada awal September 1945, keadaan mula dikawal dan kekosongan kuasa berakhir. Namun sejarah tidak boleh dilupakan. Perjuangan Selempang Merah bukan sekadar kisah keberanian. Ia menjadi peringatan bahawa apabila sebuah negara kehilangan pemerintahan, keamanan boleh runtuh dalam sekelip mata. Ia juga membuktikan bahawa rakyat yang bersatu mampu menjadi benteng terakhir mempertahankan tanah air. Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita mengenang semua yang terkorban dalam mempertahankan keamanan negara. Sejarah perlu difahami dengan adil dan berasaskan fakta agar menjadi pengajaran kepada generasi akan datang. Aku Amirul Bro Corner. Legenda mungkin berlalu, tetapi sejarah perjuangan rakyat tidak akan pernah mati.